Salam. Dulu. Ada orang makan. Ni bekas Abah ni. Mana jumpa ni? Masuk. Oh. Tahu ni. Scuba. Ini orang ni. Oh, Selangor. Selangor. Tu. Ayah? Selangor. Selangor mana? Kalau nenek Kelang. Kalau ayah Sepang. Jawa ke? Taklah. Ha? Tak. Bukan Jawa ke? Melayu betul? Kalau nenek Melayu. Kalau ayah Minang. Okey, apa masalah? Sakit belakang dengan kaki. Malam boleh tidur tak? Tak. Kenapa, Tidur Pak? juga lah. Kenapa? Apa dia? Kerja apa pagi adik? Tak ada apa sudah abang panggil. Malam boleh tidur tak? Boleh tidur tapi terjagalah. Tak lena. Makan macam mana? Sekarang ni makan sikit lah. Okey. Get Zati ni. Apa kita test air. Pernah pergi cuba ubat mana-mana tak? Pernah. Jangan cakap apa? Ada gangguan. Ada gangguan. Yang mula-mula tu dia macam buang, kita kata apa, dia macam buang ni. Itu cara dia orang lah. Ha. Cuma nak tanya, pernah pergi ubat tak apa semua? Pernah lah. 2 kali. 2 kali. Ya. Kat hari sini lah. Dua-dua kat Membau. Membau. Ha. Okey, tak apa, tak ada hal. Itu cara dia. Kita tak campur. Dia cakap apa? Gangguan lah. Yang kedua tu lah cakap macam ada gangguan. Yang pertama tu dia buang macam buang angin. Urut macam buang angin kan. Ya. Oh, ye. Oli. Duduk lah. Isak lah, tak ada hal. Tak ada hal, boleh ni. Kat sini Ada ni, tak apa. Ni, risau. Kalau ni Tak ada hal lah, isak lah. Usap pok lah. Isak lah. Okey, minum air lah. Rasa sajuk sampai mana? Sampai ke perut kau, sampai sini kau, rasa sajuk sampai dalam mulut kau, sampai tengah dada kau, rasa air tu Sampai perut. sampai perut. Okey. Rasa sajuk sampai perut. Okey. Malam tak boleh tidur. Boleh tidur lah, tapi susah. Bila dah terjaga, susah nak tidur balik. Betul? dia tu dia senang terjaga. Yalah. Kadang bila kita bergerak, dia terjaga, dia nak tidur balik susah. Pukul 2-3 kompak dah. Betul tak? Nak mula tidur pun susah juga. Betul? Buat leher kiri kanan ni ada rasa lenguh tak? Tak ada. Ada rasa tegang tak? Tak ada. Tangan kiri kanan ni ada rasa lenguh tak? Bisa-bisa tak? Tangan kiri kanan? Tangan tak ada. Tak ada. Dada ni ada rasa cucuk tak? Tak ada. Tak ada. Kalau pergi tempat orang ramai, ada rasa rimas tak? Tak ada. Kadang-kadang ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Nama siapa? Nama penuh ke? Nama penuh? Nur Syahanizi. Nur? Syahanizi.
Nur Syahanizi. Syahanizi. Ya. Nama mak ah? Salma. Ai. 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 Okey, nak tanya keturunan belah mak belah abah ni ada yang pandai tak? Mengurut ke, membidan ke, mengubat orang ke? Belayah. Okey, kompam. Saya senang ya. Kalau bila saya minta nama, saya Cinawa confirm Sako. Benda ni tak boleh dimamain. Kalau ada cakap ada, kalau tak ada cakap tak ada. Kalau ada, saya buktikan. Kita banyak main bukti. Zaman sekarang, ya bila main benda halus ni, benda gaib ni, perubahan daripada sakit tu sendiri. Bahu ni kadang-kadang ada rasa boret tak? Tak ada. Tengkuk ni ada rasa boret tak? Tak ada. Betul tak ada? Tak ada. Ni pinggang lah, sakit pinggang lah. Pinggang lah. Pinggang dengan kaki. Dengan kaki. Okey, kejap. Hilang kejap tu. Dah berapa lama sakit dah ni? Nak masuk 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih dah. Okey. Umur 41. berapa? 41. Anak orang Belum ada lagi. dah berapa lama nikah? 2021 hujung tahun. Oh, baru lagi lah. Baru 4 tahun lah. 4 tahun. 5 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun atau 5 tahun lah. Belum ada lagi. Cinta lama. Cerita lama. 15 tahun. Bercinta 15 tahun. Hmm. Nikah baru lagi. Ayo, lama tu cinta tu. Asal mana ni? Saya Perak. Perak. Pak Unta. Berunta. Tengok tapak tangan. Jahat. Belah mak ni siapa? Ha? Belah mak ni. Keturunan belah mak ni macam mana? Ada dengar cerita tak? Biar mak. Tak pasti sangat. Kau belah mak, belah abah kau ni ada darah kerabat sikit. Belah mak kot. Betul Belah tak? nenek. Belah nenek. Sama lah tu, aku lempang kau kan, aku pun tahu. Nenek Betul nenek bukan nenek kau? Ha? Nenek tu bukan lahir daripada mak kau, bukan daripada perut. Betul tak? Betul. Okey, ini saya terangkan. Bila darah kerabat ni, bukan semua perawat boleh perawat. High level yang jin duduk engkau ni, saka duduk sini, high level punya. Hanya keturunan darah raja je, perawat yang keturunan darah raja je yang boleh merawat. Tapi tengok pula dia pakai apa. Kalau dia pakai pendamping akuan, tak selesai. Dia tauhid, baru boleh selesai. Ini kes kau ni kecil ni. Betul ni. InsyaAllah. Ya Allah, alhamdulillah semua. Ini apa punya? Kat Nurin. Kak Nurin ambil. Ni je punya. Ni ada ketel. Ini apa punya? Ada cop-cop ni. Ni highlighter. Highlighter. Ini barang abah punya. Dulu ada cop, ada cop-cop tu. Panggil Kak Nurin kau. Sekarang? Oi Kak. Aku dah angkat dah, dia ambil. Betul, dia Tak. Abang punya mana hijau, dia punya mana biru? tak. Itu peso orang. Mana beli? Bagang orang. Abang tengok tu ya. Ya Allah. Tu Pasal tetel bah. ini bukan cok tu highlighter lah. Highlighter ha. Ha.
Tahu ya ada chop sini apa ya? Ini bukan. Tahu. Ini punya lah. Okey. Boleh cakap apa punya. Okey. Ini saka ni. Okey. Pegang sakit sekarang ni. Tengah sakit kan? Cuba bangun. Cuba jalan. Rasa jalan dulu. Okey. Pusing. Okey, cuba pusing macam ni. Buat macam ni. Rasa lah. Sakit eh? Sakit eh? Okey. Duduk. Oi Saka, kau keluar kejap. Kau keluar kejap dari tepi tu. Keluar sekarang. Aku perintah kau. Siapa nama? Nur Syahanizi Nur Syahanizi binti Ramazan. Salma. binti Salmah ni. Keluar sekarang. Keluar. Kau keluar dari tepi tu kejap. Kau tarik. Yang sakit pinggang, bisi-bisi pinggang, bisi badan, tarik semua. Tarik semua daripada bujai kaki ni sampai bumbung. Tarik semua. Kau duduk keluar. Keluar sekarang. Kau duduk tepi tu. Kau kerja? Kau kerja? Kerja kat mana? Wisma Persekutuan. Bagian apa? Immigration. Immigration. Mana? Saya kerja sendiri. Kerja sendiri. Semua persekutuan lah yang tingkat apa? Tingkat 10 tu kan? Saya tingkat 2. Tingkat 2 ya? Dia yang sebelah tu kan? Tingkat 10 sebelah sini tu kan? sini. Bangun. Mana cuba buat sini. Apa tu? Mana pergi? Tak. Hilang dah. Saya sakit. Ni? Dia dah kerja. Nampak tak? Ingat tak? Cuba tarik nafas kau. Cuba angkat tangan tadi. Apa rasa? Okey, bagus je dia. Hilang kan? Sikit lah. Hilang. Hilang kan? Tadi masa sebelum keluar tadi sakit kan? Sakit kan? Okey, kita tengok. Kita ke sini kita ambil bukti. Itu pasal tadi apa-apa hal pesakit kena datang dulu. Yang sebab yang boleh sebab dia duk bunyi kan sakit dari petang tadi sakit tadi apa dohol malam tu sakit tak lagi takut nak tidur. Memang tak boleh tidur semua sakit. Sebab bukan apa, dia duduk atas belakang kau. Membawa beban yang tak nampak. Apa rasa kaki tu? Sang? Macam nak semayang apa nak try. Try. Buat sini. Rokok buat. Buat. Sini buat. Apa rasa? Sujud. Tahiyat awal. Tahiyat akhir. Apa rasa? Sikit-sikit lagi. Kejap lagi lah. Kejap lagi tarik. Kejap je. Ini kejapnya hal. Duduk lek. Nampak dah? Okey, kejap Saya buktikan cakap tu alam ni betul atau tidak. Pembohong kau, putalam kau, sembang gajah babi boleh terbang kau, kan? Kita sini main bukti. Okey. Wei Saka, masuk lek. Masuk lek. Masuk lek.
Rasa kan? Hehehe. Ngon, mogok dek. Rasa. Buat macam tadi. Aduh. Ha? Sakit? Ha? Nampak tak punca dia? Ni? Nampak tak punca dia? Ha? Itulah cerita dia. Saka je tu. Lain-lain tak ada. Silakan saya tengok saka. Sebelum ni ada mimpi apa-apa tak? Ada. Mimpi apa? Itu masa first kena tu dalam tidur ada Mimpi dan tidur. yelah. Ya, mimpi lah ni. Bangun tidur tu baru rasa sakit belakang. Tak, mimpi apa sayang? Mimpi tu ada orang nak serang dia. Saya yang lawan, saya halang. Lagi? Tu Ada yang- mimpi budak tak? Baby ke? ada. Ada. Tu saka lah tu. Tapi dah datang. Pergi tempat tinggi, mimpi jatuh, pergi tempat-tempat kotor. Rumah buruk. Dah. Tahniah. Tanya. Tahniah. Dan takziah. Itu cerita dia. Macam ni pagi dia apa dah? Panggil dia apa? Panggil dia. Anis. Ani ya? Anis. Anis. Anis nak tanya. Dah nampak punca dah? Dah. Punca tu kan? Yang kat berubah kat sana tu dia kat apa? Dia cakap kata ada apa? Masalah dengan tempat kerja, ada orang tempat kerja dia. Dah. Saka. Saya tanya tu je. Ada mimpi budak, ada mimpi tempat kotor, ada umpuk. Itu salah satu. Saka. Itu saya tanya tadi kan. Ada tak yang keturunan yang buat abah kan? Atuk kan? Belah ayah. Kompok lah tu. Tahniah lah. Itulah cerita dia. Wayang gambar malam ni. Ni nak tanya. Saka ni kau nak lagi tak? Tak nak. Untuk apa kali kebaikan ni kata. Tadi dah boleh dah kan? Dah boleh ke bawah kan? Kan? Masuk balik. Sakit balik kan? Itu cerita dia. Kita mengikuti. Saya dah agak dah. Kadang-kadang fikiran semua berat di kepala kan? Tu tak ada. Masa tadi keluar tadi, apa rasa fikiran kau tadi? Tenang kan? Kan? Betul tak? Ini kepala ni berat. Itu cerita dia. Siapa nama penuh tu? Syahanizi. Nur Syahanizi Ya. binti Salmah. Nur Syahanizi binti Salmah nak tanya. Saka ni nak tak? Tak nak. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Mutamat? Tamat. Jujur dan ikhlas ni? Ya. Tak nak Tak nak. Okey. Oi Saka. Aku dah tanya Nur Syahanizi binti Salmah ni. Dia dah tak nak. Apabila si jasad yang bernama Nur Syahanizi binti Salmah datang berjumpa akan daku, mengatakan dia tak nak dengan kau lagi dah, secara automatik perjanjian kau dan tugas kau di batang tubuh Nur Syahanizi binti Salmah dah terbatal. Perjanjian kau, tugas kau untuk menjaga di batang tubuh ni dah terbatal. Hubungan silaturahim kau pun dah terbatal. Dan
hubungan kau di alam nyata ni pun dah terbatal. Dan aku akan hantar kamu balik tempat asal kau di alam gaib. Kau dengar baik-baik aku nak cakap. Wei Saka, kau dengar baik-baik. Apabila Nur Syahanizi binti Salmah datang berjumpa akan daku, mengadu akan nasibnya, akan sakitnya. Pada saat dan ketika ini, maka terbatallah dam dan kifarah ke atas diri Nur Syahanizi binti Salmah, zahir dan batin hingga akhir hayat dia. Maka terbatallah segala perjanjian dan tugas kamu di batang tubuh Nur Syahanizi binti Salmah, zahir dan batin hingga akhir hayatnya. Maka terputuslah hubungan silaturahim kamu dengan Nur Syahanizi binti Salmah, zahir dan batin hingga akhir hayatnya. Maka terputuslah hubungan kamu di alam nyata ini. Dan aku akan hantar kamu balik tempat asal kamu di alam gaib. Wahai Nur Syahanizi binti Salmah, pada saat dan ketika ini, daku mengisytiharkan, bebaslah kamu, merdekalah kamu, syurgalah kamu, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Segala bala bencana dan penyakit yang kamu hadapi selama ini, sakit bisi-bisi badan, sakit pinggang, sakit saraf, jiwa kacau, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri hilang, suka mendapat zuriat, dah terbatal. Apa ini? InsyaAllah, atas izin Allah, kamu akan menikmati cahaya mata. Tapi kau nak buat kerja lah, kau nak gaji buat kerja lah. Suami isteri, faham? Nanti kan saya bagikan putua saya cara nak ambil anak. Bukan amalan, buat kerja, ada cara faham? Kau nak anak tak? Ha? Nak? InsyaAllah. Empat bro? Pada satu boleh, 45 boleh ni. Dapat seorang pun jadi lah kan? Ya tak? Okey. Wahai Saka dan segala jin-jin yang ada di dalam batang tubuh Nur Syahanizi binti Salmah, aku perintahkan kau keluar daripada batang tubuh Nur Syahanizi binti Salmah. Sebelum kau keluar, aku perintahkan kau tarik segala bisi-bisau ni daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Daripada kulit, bulu roma, daging, darah, urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, sendi-sendi dan segala organ-organ dalamannya, daripada usus perut, usus besar, usus kecil, rahim, jantung, peparu, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Lagi satu, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri yang kau kunci selama ni, yang kau kacau selama ni, kau buka balik, kau sihat. Lapang pemikirannya bagi jiwa tenang. Buka balik pintu rahim dia ni agar dia mudah mendapat zuriat. Buka semua. Yang mana kau blok, yang kau kunci, kau mau buka balik, kau duduk tepi tu. Keluar sekarang. Tarik, buka, tarik dia. Buka semua urat-urat besar, urat halus kecil, semua buka. Terutama dalam usus perut, usus besar, usus kecil, bawah pinggang dia, apa semua kau betul kau balik bersihan. Lancarkan pencernaan darah ni, lancar pencernaan oksigen, ringan ke batang tubuh ni. Lapang pemikiran dia bagi jiwa tenang. Ringan seringan ni.
Duduk tepi balik. Bangun. Duduk. Basuh. Basuh. Ha? Sakit sikit. Ada sikit ya. Mana? Kat mana sakit? Kejap. Izin eh. Ada. Asap. Betal. Okay, what? Basuh eh? Hah? Hilang dah? Hah? Sikit dah. Sikit je lah. Kesan-kesan eh. Tak apa, kajian kita saya buka saya punya ni. Buka ni apa semua. Minta izin eh. Basuh ah. Okay. Cuba minum. Apa rasa kaki tu? Ha? Ringan. Ringan? Terus cerita lah. Wayang gambar ni lagi. Gambar swasta. Putih saka, saya buka sejarah tarik pisau, settle. Maknanya dia start yang di mimpi tu lah bro. Dia dapat. Iya. Sebelum tu memang tak ada. Benda tu memang dah ada. Yang kuat sampai. Tu cerita kan. Tu yang tak dapat zuriat pun semua dia makan. Makan bonek. Makan bonek. Nampak? Cerita ni. Jadi masuk tadi borek balik kan. Ini kalau ingat dah kan. Nampak tak? Okey. Baik, belakang. Buka keluar tu. Baik, belakang. Okey, baik. Saya nak buka je. Tarik dari sini tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ni yang sakit ni dia sakit pinggang dah 2 bulan Dia pergi berubat pun semua tak selesai. Dia ni ada darah kerabat. Itu yang tak selesai tu. Bila darah kerabat ni memang susah lah. Bukan semua perawat boleh buat. Minta maaf tu cakap. Bukan nak cakap bosan tu. Tu kelebihan kat situ. Untuk membantu orang macam darah kerabat ni untuk menyelesaikan itu saja. Ni tu nak buka sin saraf tarik pisau dah settle. Putih sako settle. Itu saja. Sakit pinggang. Sakit pinggang lama sangat duduknya. Okey, setakat ni tu punya apa ni? Tu punya perkongsian. Perempuan tak boleh tu nak tunjukkan. Nanti kau nak ban. Okey. Setakat tu ya. Ada settle kalau dah tengok kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.